ketiga, gurun padang pasir yang paling besar di dunia. Korang akan pergi ke sini, korang akan melecun. Yes, sebab panas sangat. Di tempat yang ketiga adalah gurun padang pasir Gobi yang seluas 1.3 juta square kilometer. Gurun padang pasir Gobi ini terletak di antara negara Mongolia dan juga negara China Utara specifically. Dan kawasan ini merupakan kawasan gurun padang pasir, walaupun padang pasir tapi sejuk yang amat. Banyaklah korang boleh nampak unta Bactrian yang banyak didapati di kawasan ini. Tempat yang kedua gurun padang pasir terbesar di dunia adalah Semenanjung Arab. Padang pasir yang terletak di Semenanjung Arab ini mempunyai keluasan 2.3 juta square kilometer. Ada satu kawasan di padang pasir ini yang dinamakan sebagai Rab Al-Khali yang merupakan kawasan padang pasir yang sangat berterusan dan paling kosong di dunia ini. Di tempat yang pertama ini adalah gurun padang pasir Sahara, padang pasir yang paling besar di dunia dengan keluasan 9.2 juta square kilometer yang terletak di Afrika Utara. Nama saya Fazil, jangan lupa follow saya.